Berdosa tak kalau kita cakap kita tak nak kahwin dan putus asa dengan jodoh? Putus asa haram. Tak nak kahwin tidak haram. Makruh aja. Yang afdal kahwin. Dah saya putus asa sebab yang dulu tak elok. Dulu putus tunang dan sebagainya. Kita buat molek-molek dah. Dia putus tunang. 2 hari lagi nak kahwin, putus tunang. Saya perah. Itu kan ujian. Ada orang dia dapat boyfriend yang pertama jahat. Lepas tu putus. Dia kata semua laki-laki jahat. Tak betul. Ada orang dia dicerai, dia tak mau kahwin. Dia kata semua suami sama saja. Tak betul. Jangan kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Siapa tak kahwin, rugi. Tapi tidaklah dia ni sampai berdosa tak kahwin. Yang pertama sekali, kita tak ada zuriat. Kemudian kalau kita dah kahwin, kemudian dah bercerai, tak nak kahwin lagi pun rugi juga. Kerana kera ada suami. Demu tak ada laki. Baik jadi kera. Allah jadikan kehidupan ini berpasangan. Pokok pun ada jantan betina. Jangan duduk bersorang. Ada seorang muslimat, dia pakai burdah. Cerita lama ni, tahun 90-an. Cantik sangatlah, orang popular, muka dia viral. Sebelum dia pakai nikah tu dah viral. Orang pun masuk minta dia masa umur 19. Dia ni rupanya takut pada lelaki. Dia takut hidup kalau jadi isteri kena duduk dengan kena tidur dengan orang lelaki, dia takut. Kena ikut, kena taat, dia takut. 19 tolak, 21 tolak, 23 tolak, 29 tolak lagi, 32 tolak. 7-8 orang masuk merisik semua dia tak nak. Orang pun tak minta. Rupa dah nak jodoh juga. Allah dah siap dah. 41 rasa kahwin. Malam ni malam pengantin, esok menangis. Mak dia kata kenapa menangis? Kalau tahu dulu kahwin dah. Kenapa? Suka. Tapi siapa yang mati dalam dunia tidak kahwin, dia akan kahwin di dalam syurga. Sebab Nabi kata dalam syurga tidak ada hidup membujang. Dan orang yang kahwin dah ni akan kahwin, replay, ulang, reunion, kahwin lagi. Lawa pada ni tempat duduk. Kerana syurga itu tempat berseronok dan happy. Dalam syurga tidak ada membujang. Kerana bujang itu nakis. Orang itu kurang upaya. Tidak elok, tidak sempurna hidup ni.